Anda tahu, selalunya bila kita bercakap tentang perancangan dasar kerajaan, Atau dokumen tebal dari kementerian? ya, tepat sekali. Mesti ada tanggapan sinis yang benda ni cuma sekadar helaian kertas yang penuh dengan jargon birokrasi kan? Yang akhirnya akan tersimpan kemas, berhabuk dalam laci pejabat. Betul, sesuatu yang sangat statik dan membosankan. Tapi untuk sesi kupasan mendalam kita pada hari ini, kita akan membedah sesuatu yang sangat berbeza. Sesuatu yang benar-benar hidup dan memberi kesan. Ya, kita sedang melihat kepada sebuah dokumen yang secara harfiahnya akan membentuk minda generasi tenaga kerja masa hadapan. Generasi pelapis kita? Betul tu. Kita sedang bercakap tentang individu yang bakal menjadi rakan sekerja anda kelak, doktor yang merawat anda dan sudah pastinya anak-anak anda sendiri dalam dekad yang akan datang. Ya, impaknya sangat peribadi kepada kita semua. Jadi, fokus kita hari ini ialah Rancangan Pembangunan Pendidikan Malaysia atau secara ringkasnya kita panggil RPM 2026 hingga 2035. Baiklah, mari kita rungkai perkara ini. Mari kita mulakan. Cuba anda bayangkan keadaan macam ni. RPM 2026-2035 ni ibarat sebuah sistem perisian GPS yang serba baharu. Okey, sebuah GPS. Ya, GPS untuk sebuah kapal laut gergasi yang sedang meredah ribut taufan globalisasi dan juga ombak besar kecerdasan buatan atau AI. Wah, itu cabaran yang sangat besar tu. Sangat besar. Jadi kalau kita masih berdegil nak guna peta kertas yang lama, Maksudnya, sistem pendidikan era lampau lah kan? ya, betul. Sistem yang berasaskan hafalan semata-mata tu, kapal kita ni bukan sekadar akan tersasar arah, malah mungkin akan tenggelam sepenuhnya. Tenggelam di telan arus teknologi. Tepat. Jadi, misi kita pada kali ini adalah untuk mengekstrak, menterjemah dan memahami logik di sebalik sistem GPS baharu ini supaya anda faham kenapa ia sangat kritikal untuk kelangsungan kita semua. Saya suka analogi kapal dan sistem navigasi itu. Ia sebenarnya memberikan gambaran yang sangat tepat tentang realiti semasa kita. Kan? Sebab dunia luar sana sangat mencabar sekarang. Betul. Sistem pendidikan kita sentiasa berevolusi. Itu hakikat yang kita semua sedia maklum. Tapi, apa yang kita akan teroka bersama hari ini adalah bagaimana dan mengapa evolusi kali ini amat berbeza. Berbeza berbanding plan-plan yang sebelum ni. Ya, sangat berbeza berbanding mana-mana perancangan yang pernah wujud. Realitinya, kita tidak lagi berada di perairan yang tenang. Ribut digital sedang melanda. Tepat sekali. Kompas lama yang ukur kejayaan cuma berdasarkan berapa banyak A yang dicetak di atas kertas peperiksaan. Zaman kita dululah tu. Ya, zaman kita. Tapi kompas tu sudah tidak relevan lagi untuk menavigasi cabaran abad ke-21 yang sangat pantas, mengelirukan dan kompleks ni. Tepat pada masanya untuk kita persoalkan kompas lama tu. Tapi sebelum kita tengok ke mana arah tuju GPS atau RPM ni akan bawa kita kena faham dulu satu benda. Okey, apa tu? Kenapa negara kita nampak macam sangat terdesak untuk ubah haluan kemudi dengan drastik? Keterdesakan itu. Ya, apakah sebenarnya ribut besar yang sedang melanda sistem pendidikan kita sekarang ni? Kenapa kita tak boleh kekal saja dengan cara lama, cara yang mungkin dah selesa bagi kebanyakan ibu bapa dan guru di luar sana? Untuk faham keterdesakan tu, kita kena tengok pada nilai sebenar pendidikan dari kacamata data global dan unjuran ekonomi. Okey, kita bercakap pasal duit dan daya saing sekarang. Betul. Kita tak boleh sekadar sembang pasal nilai moral tanpa tengok realiti kewangan. Kajian Bank Dunia, khususnya melalui laporan Education Watch pada tahun 2033, laporan ini tunjukkan satu statistik yang sangat mendalam. Secara global, setiap penambahan 1 tahun persekolahan yang berkualiti berupaya meningkatkan pendapatan individu sebanyak 10%. Wow, 10%. Itu angka yang sangat besar untuk setiap tahun tambahan. Ya, sangat besar. Jadi pendidikan pada hari ini bukan lagi sekadar proses sosiologi untuk mendewasakan manusia. Habis tu, ia apa sebenarnya? Ia adalah senjata ekonomi yang paling ampuh untuk membasmi kemiskinan merentas generasi, memacu produktiviti negara dan mempercepatkan inovasi. Daya saing komersial kita lah kan? Tepat sekali.
Daya saing komersial kita dalam ekonomi moden sekarang bergantung sepenuhnya pada kemampuan rakyat untuk mencipta nilai baharu melalui ilmu. Okey, 10% peningkatan pendapatan untuk setiap tahun persekolahan, itu angka yang cukup meyakinkan di atas kertas. Ya, di atas kertas. Tapi tunggu sebentar, mari kita berpijak di bumi yang nyata. Kita sembang pasal tambah tahun persekolahan, tapi tengok apa yang tengah berlaku kat luar sana sekarang. Realiti di lapangan. Ya, dengan lambakan maklumat yang melampau di media sosial, pendedahan skrin yang tak terkawal, Ketagihan gadget. ditambah pula dengan kebangkitan AI generatif yang mula menjejaskan kesejahteraan dan kesihatan mental murid-murid kita secara teruk, benda ni pun ada diakui secara terbuka dalam dokumen RPM ni kan? Ya, mereka memang masukkan isu ni. Jadi, adakah pendidikan hari ini masih sekadar tentang menambah tahun persekolahan semata-mata untuk duduk dalam kelas dan menghafal fakta? Itu persoalan yang sangat baik. Atau adakah takrifan pendidikan tu sendiri sekarang dah berubah menjadi tentang menguasai kemahiran kelangsungan hidup asas di tengah-tengah kekacauan dunia digital ni? Apa yang mempesonakan di sini ialah bagaimana RPM 2026 hingga 2035 ni dibina tepat di atas kesedaran krisis yang anda sebutkan tadi. Oh, maksudnya mereka memang sedar sistem lama dah tak mampu tampung. Sangat sedar. Plan Indak yang terdahulu iaitu PPPPM 2013 hingga 2025 memang dah letakkan asas infrastruktur dan sistem yang baik. Plan yang sebelum ni. Ya, tapi kita semua tahu sistem kita telah diuji ke tahap maksimum dan hampir tak. Terutamanya masa pandemik kan? Tepat sekali. Pandemik COVID-19 tiba-tiba melanda, tutup sekolah berbulan-bulan lamanya. Budak-budak terpaksa belajar dari rumah. Betul. Lepas tu, teknologi meledak dengan pantas dan graf isu kesihatan mental murid melonjak naik secara drastik. Sangat drastik. RPM baharu ini dirangka bukan lagi dengan matlamat untuk menyumbat maklumat ke dalam fikiran murid. Sebab maklumat dah ada di ujung jari. Ya, maklumat sekarang sangat murah. Sebaliknya, tumpuan kini beralih kepada mekanisme pembinaan daya tahan atau resilience. Daya tahan, maksudnya persiapan mental lah ni. Ya, ia tentang menyediakan mentaliti murid untuk hadapi dunia yang semakin mengelirukan di mana maklumat yang salah, manipulasi algoritma dan misinformation sangat berleluasa. Fake news semua tu. Betul. Kalau dorang cuma pandai menghafal tapi rapuh secara emosi, bermakna sistem ni dah gagal. Membina daya tahan. Mengubah tumpuan daripada sekadar menghafal buku teks kepada membina perisai mental. Perumpamaan yang menarik. Tapi kalau kita tengok balik ke belakang kan, kita sebenarnya dah berdebat tentang definisi murid ideal ni sejak sekian lama. Ya, memang dari dulu lagi. Yang sama sejak tahun 50-an lagi. Zaman pra-merdeka. Betul. Bermula dengan laporan Barnes pada tahun 1950 yang mahu menyeragamkan sekolah. Kemudian timbul bantahan. Ya, wujud penentangan dan muncul pula jawatan kuasa Fen Wu pada tahun 1951 yang mahu pertahankan bahasa pengantar vernakular. Ya, untuk masyarakat Cina ketika itu. Lepas tu, kita ada Penyata Razak 1956 yang cuba mengimbangi kedua-duanya. Jadi, sejarah pendidikan kita ni sentiasa diwarnai dengan pergeseran antara keperluan standardisasi nasional dan kehendak setempat. Persoalannya, adakah RPM ni benar-benar menyelesaikan pergeseran asas tu atau adakah ia sekadar membungkus semula falsafah pendidikan kebangsaan dengan istilah yang lebih moden? Wah, itu satu pemerhatian sejarah yang sangat tajam. Terfikir, adakah kita cuma kitar semula idea lama? Ya, pergeseran antara identiti nasional dan keperluan spesifik memang akan sentiasa ada. Tapi kalau kita bandingkan pendekatan sejarah yang anda sebutkan tadi dengan trend global semasa, Okey, macam mana tu? Malaysia sebenarnya mengambil laluan yang agak luar biasa. Negara-negara maju macam Finland, Jepun dan Korea Selatan sekarang mengalihkan fokus mereka secara ekstrim kepada kesejahteraan murid. Kurang tekanan peperiksaan kan? Ya, kurangkan peperiksaan dan tekankan keseimbangan hidup. Di sisi lain spektrum pula, negara serantau macam Filipina dan Brunei menumpukan perhatian yang kuat kepada elemen patriotisme dan kemahiran berdaya saing. Untuk pasaran kerja? Betul. Malaysia pula tak pilih cuma salah satu haluan tu. Kita cuba menggabungkan kesemuanya sekali. Oh, kita ambil pendekatan tengah. Nilai moral tempatan untuk membentuk acuan yang dipanggil sebagai insan sejahtera. Insan sejahtera? Ya, jadi ia bukan sekadar bungkus semula. Ia adalah integrasi yang terancang.
menarik. Bila saya baca dokumen ni, ia menggariskan 5 ciri utama untuk bentuk acuan manusia ni. 5 ciri teras. Ya, iaitu beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya tahan dan berkeyakinan. Menerusi 5 ciri ni, minda saya terus terbayangkan proses penciptaan sebuah peranti pintar. Telefon pintar. Macam mana tu? Cuba pertimbangkan analogi ni. Ciri berilmu tu ibarat chip pemprosesan atau prosesor yang sangat laju dan berkuasa. Otak peranti tu. Ya, ia membolehkan telefon tu berfikir, menapis maklumat palsu dan proses data dengan kritis. Okey, faham. Lepas tu, berkemahiran pula adalah himpunan aplikasi-aplikasi praktikal di dalam peranti tu. Sebab walau selaju mana pun prosesor anda, tanpa apps yang berguna, ia tak ada nilai di dunia nyata. Setuju sangat. Seterusnya, berdaya tahan. Bagi saya, ini merujuk kepada kapasiti fizikal dan kesihatan bateri peranti tu. Daya tahan bateri. Betul. Kemampuannya untuk bertahan lama, menyerap kejutan bila terjatuh dan tak mudah mati atau kehabisan bateri bila hadapi bebanan apps yang berat. Berkeyakinan pula adalah isyarat antena atau Wi-Fi yang kuat. Membolehkannya berkomunikasi dengan yakin dengan dunia luar. Rangkaian tanpa sempadan. Ya. Dan yang paling kritikal untuk ikat semuanya, ciri beradab. Ini adalah sistem perisian keselamatan atau antivirus yang paling ampuh. Wah, antivirus moral. Tepat sekali. Ia lindungi peranti ini daripada virus, anasir jahat, memastikan ia beretika dan tak menceroboh privasi orang lain. Sebab kalau tak ada tu? Kalau tak ada antivirus moral ni, peranti secanggih mana pun akhirnya cuma akan jadi alat ransomware yang merosakkan keseluruhan sistem rangkaian masyarakat. Saya sangat suka analogi telefon pintar tu. Sebab ia menterjemahkan konsep abstrak menjadi sesuatu yang teknikal dan mudah difahami. Mudah sikit kita nak nampak kan? Dan saya nak sentuh sikit lebih mendalam tentang komponen bateri tadi. Atau ciri berdaya tahan yang anda sebutkan tu. Terutamanya selepas pandemik ni. Betul. Dalam konteks pasca pandemik sekarang, kesihatan bateri emosi ini menjadi keutamaan yang sangat kritikal. Kenapa anda cakap macam tu? Berdasarkan data di lapangan, kita melihat tren yang membimbangkan di mana generasi muda hari ini mudah merasa terasing, tertekan atau putus asa bila berhadapan dengan kegagalan yang kecil. Oh, sikit-sikit dah stres. Ya, sebab mereka terbiasa dengan kepuasan segera atau instant gratification yang ditawarkan oleh algoritma media sosial. Betul. Buka TikTok terus dapat hiburan. Jadi RPM ni secara sedar cuba menyutralkan kerapuhan emosi tu dengan membina kapasiti mental dari awal. Supaya mereka lebih kebal. Ya, tujuannya supaya murid mampu sesuaikan diri dengan tekanan, melihat kegagalan bukan sebagai jalan mati, tapi sebagai maklum balas sistem dan mampu uruskan emosi mereka secara mampan. Okey, faham. Jadi sekarang kita dah ada pelan rekaan kejuruteraan untuk bina telefon pintar jenama Insan Sejahtera ni. Tapi pelan ke atas kertas ni selalunya nampak sempurna. Cabaran sebenar bermula kat lantai kilang. Fasa pelaksanaan. Ya, macam mana kilang bersaiz gergasi, iaitu sistem Kementerian Pendidikan Malaysia kita ni, dengan beratus ribu guru dan jutaan murid, akan benar-benar membinanya. Untuk gerakkan kilang sebesar ni tanpa menyebabkan ia runtuh, KPM sandarkan pelan ni kepada 5 tumpuan utama. Okey, apa 5 tumpuan tu? Iaitu mutu, akses dan equity, ketersediaan sumber dan kecekapan, keluasan serta kemampanan. Dan tumpuan ni dipacu oleh petunjuk prestasi utama atau KPI yang bukan sekadar retorik kosong. Boleh bagi contoh KPI tu? Boleh. Contohnya di bawah tumpuan mutu, mereka letakkan sasaran mutlak, memastikan setiap murid capai sekurang-kurangnya grade C dalam 4 mata pelajaran teras. 4 subjek, iaitu? Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sejarah. Ini tahap kelulusan asas yang tak boleh dikompromi. Maksudnya wajib lulus dengan baik lah ni. Ya. Selain tu, mereka sasarkan agar purata skor negara melepasi tanda aras ujian pentaksiran kognitif global macam PISA dan TIMSS. Oh, ujian antarabangsa tu. Betul. Ujian ni mengukur keupayaan berfikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah dunia sebenar. Bukan sekadar hafal silibus tempatan kita saja. Faham. Manakala di bawah akses dan equity pula,
ada sasaran yang sangat agresif, iaitu nak merapatkan jurang pencapaian antara jantina dan status sosioekonomi sehingga 70%. 70%, wow. Ya, ini selari dengan matlamat pembangunan mampan antarabangsa yang diperkenalkan oleh PBB atau SDG 4. Merapatkan jurang sosioekonomi sehingga 70% memang satu matlamat yang monumental. Tapi daripada kelima-lima tumpuan yang anda senaraikan tadi, mata saya terpaku pada satu perkataan, keluasang atau flexibility. Elemen keluasan. Di sinilah ia menjadi sangat menarik. Sebab dokumen ni ada sebut secara spesifik tentang memberikan apa yang dipanggil sebagai otonomi terpimpin kepada semua institusi pendidikan. Ya, otonomi terpimpin. Sekejap, adakah ini bermakna kementerian dari pusat di Putrajaya secara rasminya mula lepaskan kawalan? Menarik persoalan tu. Adakah ini bermaksud sekolah-sekolah di seluruh negara sekarang ada lesen besar untuk bebas urus kewangan dan susun silibus dorang sendiri, seolah-olah dorang beroperasi macam sekolah swasta? Okey, kalau kita kaitkannya dengan gambaran yang lebih besar, pemahaman bahawa kementerian mencuci tangan tu adalah sama sekali tidak tepat. Oh, bukan lepaskan tangan lah ni. Bukan. Konsep autonomi terpimpin ni adalah respons adaptif yang sangat diperlukan untuk menguruskan ekosistem geografi dan demografi kita yang sangat pelbagai di Malaysia. Boleh jelaskan dengan contoh? Biar saya berikan satu senario praktikal. Cuba bayangkan sebuah sekolah kebangsaan di pedalaman Kapit, Sarawak. Okey. Kekangan utama pengetua di sana mungkin lebih melibatkan isu logistik. Betul. Pengangkutan sungai, jalan balak. Ya, ketiadaan capaian internet atau bekalan diesel untuk generator. Tapi di sisi lain, bayangkan kita ada sebuah sekolah kluster kecemerlangan di bangsa Kuala Lumpur. Kawasan elit? Di mana isunya bukan lagi infrastruktur asas, tapi macam mana nak laksanakan modul pengekodan atau kecerdasan buatan tahap tinggi. Situasi yang sangat berbeza. Tepat. Jadi kalau kementerian bagi polisi satu saiz untuk semua dari Putrajaya, kedua-dua sekolah ni akan tercekik. Faham. Takkan nak paksa sekolah di Kapit buat modul AI kalau elektrik pun tak ada, kan? Betul sangat. Jadi keluasan ni bermakna beri kuasa kepada pengetua di akar umbi untuk mengalihkan peruntukan kewangan atau ubah suai kaedah pedagogi berdasarkan realiti ke mulut tempatan mereka sendiri. Asalkan matlamat akhir pendidikan nasional masih tercapai. Tepat sekali. Malah, laporan Bank Dunia 2024 yang bertajuk Bending Bamboo Shoots menonjolkan perkara ni. Apa kata laporan tu? Ia nyatakan Malaysia sudah pun membelanjakan bajet yang sangat besar untuk pendidikan. Isunya bukan kekurangan wang. Habis tu? Tapi wang semata-mata tak cukup, tanpa kecekapan operasi dan ketangkasan menguruskan sumber di peringkat sekolah. Jadi, keluasan membolehkan kecekapan itu berlaku. Itu sangat masuk akal. Pengetua di Kapit tak perlulah nak isi 10 borang birokrasi semata-mata nak pindahkan dana kemudahan kepada dana logistik bot, kan? Betul. Kurangkan kerenah birokrasi. Fleksibiliti untuk penyesuaian tempatan, tapi masih terkawal di bawah payung wawasan yang sama. Ya, itulah otonomi terpimpin. Namun, untuk bina satu polisi yang begitu fleksibel merangkumi pelbagai senario ekstrim macam ni, dokumen berskala gegasi ni pastinya tak boleh ditulis cuma oleh sekelompok pegawai yang duduk dalam bilik mesyuarat berhawa dingin kat Putrajaya. Pastinya tidak. Macam mana sebenarnya RPM ni diwujudkan? Anda betul, ia bukan arahan turun dari atas ke bawah. Pembinaan RPM ni direkodkan sebagai antara usaha pengumpulan maklum balas yang paling komprehensif pernah dijalankan. Ia melibatkan pendekatan menyeluruh kerajaan dan juga masyarakat atau whole of society. Ya, bila saya meneliti bahagian metodologinya, skalanya memang mengejutkan. Ini bukan sekadar tinjauan ringkas secara online tau. Memang besar-besaran. Dokumen ni terhasil daripada Jelajah Masa Depan Pendidikan Negara 2024. Mereka betul-betul turun ke lapangan dan kumpul pandangan lebih 31,106 responden dari pelbagai latar belakang. Angka yang besar. Dan maklumat ni bukan ditelan bulat-bulat. Ia ditapis silang melalui siri diskusi kumpulan berfokus yang libatkan 320 pakar akademik dan industri. Betul. Malah mereka libatkan badan antarabangsa macam UNICEF dan Bank Dunia secara langsung untuk menyemak dan mencabar perkasa yang dirangka.
Ini betul-betul satu proses penciptaan bersama atau co-creation yang tulen. Semestinya. Dan kesemua input silang ni dipadatkan ke dalam satu slogan pelaksanaan yang sangat jelas. Apa slogannya? Merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Tapi slogan ni dikunci dengan apa yang dokumen dipanggil sebagai sasaran wajib capai di setiap peringkat. Oh, wajib capai. Kenapa wajib? Kerana ia adalah prasyarat untuk kejayaan fasa seterusnya. Sebagai contoh, sasaran paling asas adalah pastikan semua murid wajib kuasai kemahiran literasi dan numerasi pada akhir tahap 1, iaitu darjah 3. Membaca, mengira, menulis. Ya. Logiknya mudah. Kalau mereka tak boleh membaca pada usia 9 tahun, mereka takkan mampu menyerap apa-apa ilmu pun pada tahun-tahun berikutnya. Memang akan tercicir teruslah. Betul. Kedua, mereka letakkan sasaran 90% murid melepasi ujian kecergasan fizikal SEGA. Ujian SEGA. Saya ingat ujian ni. Tapi kenapa sampai 90%? Ini adalah respons langsung kepada gaya hidup digital generasi kini yang sangat sedentari. Budak sekarang asyik duduk tengok skrin kan? Kurang bersukan. Ya, dan bercakap tentang digital, satu lagi sasaran wajib ialah memastikan semua murid mempunyai kompetensi digital pada tahap pertengahan. Tahap pertengahan tu macam mana? Ia membolehkan mereka bukan sekadar jadi pengguna media sosial, tapi pencipta kandungan dan penyelesai masalah digital. Itu senarai sasaran dan kemahiran teknikal yang sangat bercita-cita tinggi. Persoalannya, macam mana semua perubahan drastik ni akan digerakkan? Pelaksanaan. Ya. Adakah kementerian akan wajibkan kesemua polisi ni dilaksana secara serentak ke atas ratusan ribu guru bermula hari pertama tahun 2026 nanti? Tidak sama sekali. Kalau kita ubah sistem pendidikan secara mengejut, ia adalah resepi kepada kejutan dasar atau policy shock. Guru-guru boleh terkejut nanti? Sangat terkejut. Kita tak boleh terus tekan switch dan harapkan sistem yang ada ratusan ribu pendidik ini untuk berubah dalam satu malam. Ia akan sebabkan burnout yang teruk dalam kalangan guru. Ya, kesian cikgu-cikgu kita. Sebab itulah RPM 2026-2035 dibahagikan kepada 3 fasa pelaksanaan yang teratur. Boleh terangkan fasa-fasa tu? Boleh? Fasa 1 bermula dari tahun 2026 hingga 2027 difokuskan kepada inisiatif jangka pendek yang memberikan impak segera tanpa beban tambahan yang besar. Ia tentang menyelesaikan isu kritikal dengan cepat. Okey, macam menangani isu murid tercicir tu lah. Tepat. Kemudian, masuk ke fasa 2 dari 2028 hingga 2030. Masa ni, sistem sudah mula stabil, jadi fokus akan dialihkan kepada perluasan pelaksanaan kurikulum dan amalan baharu. Pengukuhan. Iya. Akhir sekali, fasa 3 dari tahun 2031 hingga 2035. Ini adalah fasa di mana intervensi berat tidak lagi diperlukan. Ia adalah fasa kelestarian di mana budaya pendidikan baharu ni dah berakar umbi dan berjalan dengan sendiri. Satu perancangan berfasa yang sangat kemas. Jadi, apa maknanya semua benda ni kepada anda? Ya, anda yang sedang meluangkan masa mendengar perbincangan kita pada hari ini. Bila kita faham yang RPM ni dibina guna pendekatan menyeluruh masyarakat. Yang libatkan 31,000 lebih responden tadi. Ya, ia membawa satu mesej tersirat yang cukup kuat. Pelan wawasan ni bukan sekadar manual kerja untuk guru kat sekolah saja. Betul tu. Ia melibatkan semua orang. Ya, pelibatan responden tu buktikan yang anda sama ada anda ni majikan korporat yang mencari bakat, pembangun teknologi, ahli komuniti setempat mahupun ibu bapa di rumah, anda secara automatik memikul beban, tanggungjawab dan peluang yang sama besar. Untuk jayakan wawasan ni. Tepat sekali. Kilang pendidikan kita takkan mampu hasilkan insan sejahtera kalau masyarakat di luar pagar sekolah masih mempraktikkan ekosistem yang toksik dan menafikan sokongan moral pada anak-anak. Wah, itu ringkasan yang menyentuh terus ke akar umbi. Kan? Semua pihak kena main peranan. Ya. Kalau kita tengok balik perjalanan naratif kita hari ini, kita bermula dengan menilai keperluan mendesak berdasarkan tekanan ekonomi global. Laporan Bank Dunia tadi. Betul. Kita faham bahawa setiap tahun persekolahan bermutu tu adalah tiket untuk membasmi kemiskinan tegar. Kemudian kita menelusuri macam mana RPM mengstruktur kembali falsafah pendidikan kebangsaan melalui acuan 5 ciri insan sejahtera. Ya, yang sangat relevan dengan kelemahan emosi zaman pasca pandemik sekarang. Akhirnya, kita membedah mekanismenya,
daripada otonomi yang luas sampailah kepada sasaran pelaksanaan berfasa yang direka khas untuk elakkan keletihan sistem. RPM 2026 hingga 2035 ni sesungguhnya bukan sekadar pekeliling pendidikan biasa. Ia adalah rangka tindakan pertahanan dan kemajuan bagi sesebuah negara bangsa. Sangat mendalam. Dan sebelum kita tutup, satu perkara yang amat melegakan saya ialah kemasukan kemampanan atau kelestarian sebagai teras utamanya. Oh, kenapa tu? Kerana di penghujung hari, melahirkan generasi yang pintar bina empire ekonomi ni adalah sia-sia kalau mereka tak tahu macam mana nak jaga kelestarian bumi dan keharmonian perpaduan masyarakat yang mendiaminya. Benar. Kelestarian adalah kunci supaya pencapaian kita tak rosakkan masa depan kita sendiri. Betul sangat. Kita telah mengupas bagaimana RPM ni direka khas untuk bertindak sebagai kompas dan GPS baharu bagi pastikan armada pendidikan kita tak karam dipukul ribut. Dokumen RPM 2026 hingga 2035 ni dengan jelas mensasarkan supaya setiap anak-anak kita dilengkapi sekurang-kurangnya dengan kompetensi digital pertengahan untuk beradaptasi dengan kemarahan AI. Ya, itu sasaran wajib capai tadi. Tapi untuk anda para pendengar, cuba unjurkan fikiran anda ke hadapan. Menjelang tahun 2035 kelak, apabila kemahiran teknikal, pengkodan dan fungsi berfikir secara analitikal sudah mampu diambil alih hampir sepenuhnya oleh sistem kecerdasan buatan di tempat kerja. Bila AI dah makin pandai? Ya. Adakah takrifan sebenar perkataan berilmu bagi seorang manusia akan berubah secara total? Soalan yang provokatif. Mungkinkah pada waktu tu nanti, sistem pendidikan kita tak lagi menilai kita berdasarkan kepintaran memproses data, tapi menilai tahap kemanusiaan, kebijaksanaan moral, ketahanan mental dan empati kita jauh lebih tinggi daripada mana-mana keupayaan intelektual? Sesuatu yang sangat mendalam untuk difikirkan. Fikir-fikirkanlah. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dalam sisi kupasan mendalam pada kali ini. Teruslah meneroka dan kekal ingin tahu. Don't forget to subscribe and share.